abang yang baik di sini. So hari ni Dafi, hari ni adalah hari yang sangat penting. Sebab hari ni adalah hari di mana abang akan ambil talent baru untuk gantikan tempat Sebi. So macam yang korang tahu, Sebi pun tak akan kembali dah dekat tim ni sebab dia dah ada kerjaya dekat luar sana. Jadi kita perlukan seseorang untuk mengisi kekosongan tu. Jadi abang pun dah pilih seorang perempuan. Jadi sekarang abang nak korang ajak yang lain pergi cari hadiah sebagai tanda selamat datang lah untuk talent baru ni. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Jom kita cari hadiah untuk talent baru. Okay, so sekarang kita dekat Awesome. Kita akan bombastic side eye. Kita akan belikan barang dia dekat Awesome. Kita tengok apa yang boleh dibeli. Sekarang aku ada dekat sini. So satu tim kan semua minat blind box kan. So aku rasa yang talent baru ni pun minat lah blind box ni juga. Jadi kita akan belikan dia satu blind box dari Pokmat ni. Jom. Aku tak tahu nak beli yang mana. Mungkin aku cari yang Skull Panda kot. Sebab Skull Panda paling ramai orang minat. Aku dah jumpa blind box yang rasanya ni memang dia punya cita rasa lah. Tahu lah ni sesuai ke tak. Tapi dia macam comel. Ngam. Rasa-rasa sesuai tak dengan talent baru ni? Sesuai. Okay, jom kita bayar. A few moments later. Aku dah selesai beli barang untuk talent baru. Jom kita tengok Kisha beli apa pula. Ni apa? Sabun untuk cuci tangan. And dia ada banyak gila yang comel-comel. Ni shower soap. Kita rasa kita nak belikan dia ni sebab rasa macam function. Ini pun ada tapi ni bath bomb. Dia bukan sabun. Dia sabun. Tapi ni kena mandi kat bathtub. Kita ambil sabun ni satu. Kita akan beli benda lain juga sebab macam sikit sangat lah belikan dia satu je. So kita dah jumpa dah blind box Skull Panda. Yang ni yang paling ramai orang minat. Dia ada dua, satu merah, satu dengan yang warna cerah. So jadi kita akan ambil yang ni punya. Okay, kita orang dah beli blind box untuk talent baru. And diorang dah kehabisan paper bag. Jadi kita kena cari satu paper bag untuk letak blind box ni. Hand cream pula. Hand cream ni ada macam-macam. Banyak gila. Tapi tak tahulah nak beli bau apa. Kita nak bau satu-satu. Ni colour pink. Kenapa dah macam ni? Kita ambil ni. Mana? Tu. Oh. Tada, ada dua. Ni, lagi satu barang. Ni pun ada colour ni korang. Colour apa Colour merah. So, kita nak typo, nak beli foto lain typo. Jom. Untuk talent baru. Jom. Jom. Colour aesthetic. Dah. Colour ni tu, colour ni okey lah. Okey je? Okay. Kisha setuju? Tak setuju. Tak setuju. Tak setuju. Tak. Jom kita bayar. Jom bayar. A few moments later. So, ni ada belikan talent baru foto lain. Sebab dia kena stay hydrated. Okay, korang mesti tertanya kan siapa talent baru ni guys. Okay, korang buka. Tomato boleh? Mata tak ya? Tomato. 1, 2, 3. Okay guys, so ini adalah talent baru kita and nama dia adalah Lara. Bagi aku, Lara ni memang memenuhi apa yang terasa lah. Macam taste perempuan yang aku nak sebenarnya. Tapi tak apa, dari aku punya pendapat, dia memang comel, cantik, pandai berborak, pandai masak. Dan juga yang paling penting, dia pandai menyanyi. Tapi dia tak nak nyanyi. Dan juga dia pandai buat pick up line lah. Ngembung-ngembungkan hati aku lah. Betul lah. Inilah komen pasal Lara. Korang pun tahu, Lara sebenarnya pernah masuk video kita sebelum ni. Video yang Dafi cari girlfriend baru. Tapi bukan Lara yang terpilih adalah Mia. So ni adalah Lara. Dan hari ni Lara akan ganti tempat Sebi. Dan kita akan tanyalah soalan-soalan dulu dekat Lara ni. Okay Lara, boleh tak Lara perkenalkan diri Lara sikit? Nama saya Lara Izaran. Boleh dipanggil Lara. Umur 19 tahun. Dan saya asal daripada Selangor. Oh Selangor. Oh sama kita orang. Selangor mana? Bangi eh? Selangor Cyber.
Oh, cyber. Okay, selama cyber. Okay, so hari ni kita orang semua dah biasa kita. Tak. Tengok lah. Okay, soalan pertama Lara. Apa perasaan Lara lepas dapat tahu yang terpilih untuk join team ni? Perasaan Lara happy sebab tim Faiz semua baik-baik. Fun. Kembang hidup. Ya, so happy lah. Terkejut tak? Macam tiba-tiba dalam ramai-ramai orang kenapa Lara? Terkejut tak? Terkejut. Oh, terkejut. Yang suggest nama Lara sebenarnya dia orang juga. Lara antara yang nama di suggest. Kalisha yang suggest. So jadi kita orang pilih Lara. Cuba describe karakter Lara dalam 3 perkataan. Character, yes. Like funny. Like contoh Introvert ke? kelakar. Kelakar. Apa? Sama? Oh, Orang kata taklah, ni yang Lara rasa diri Lara Rasa. macam mana? Bukan orang rasa, yang Lara rasa. Humble kot. Rajin. Rajin, okay. Kelakar, humble, rajin, okay. Rajin. siapa yang Lara paling suka dalam tim ni? Milih dua tak? Apa dia? Milih tu. Dia Kalisha. Okay. Si tiga. Ya. Dia Kalisha, Mia. Okay, kalau terpaksa pilih seorang, Dia. Mana dia sekarang? Dia tak ada. dia pun tak ada kat sini. Bagi dia. Tiber. Siapa yang paling Lara tak suka dalam freestyle team ni? Tak sama. Wih. Okay, kalau terpaksa pilih seorang. Ni memang terpaksa ni. Ni antara hidup dan mati. So kita ada, oh dah. Daphne memang Kenapa? Kenapa Dafi? Sebab time tu dia tak pilih Lara. Apa impian Lara dalam hidup Lara? Nak jadi businesswoman, kaya, berjaya lah. Itu impian Lara. So nak jadi kaya and business woman yang kaya lah, yang successful. Boleh tak bagi tahu dekat audience kita yang tengok video kita ni yang tak tahu Lara ni buat konten apa dekat TikTok atau dekat IG ke? Okay, so mostly kat TikTok Lara selalu buat content macam lip sync, Velocity, and then most of them review je lah. First TikTok nama r4.lara, korang boleh follow. IG korang boleh pergi boleh search Lara Izara. Make sure korang follow, okay? Berapa followers yang Lara ada sekarang? So far dekat TikTok Lara ada 16.9k, IG sikit je. TikTok 16.9. Okay, korang kena make sure Lara ada 50k followers, okay? Itu paling Dalam masa sebulan ni, okay? Tolong. Make sure, tolong. Lara rasa apa kelebihan yang Lara ada? Buat benda random. Sebuah benda random. Kacip lah. Kacik lah. boleh buat sekarang tak? So, Boleh buat. so kelebihan Lara adalah dia kacip. Dia okay? suka kacip. Mungkin korang tak nampak kekacipan dia dekat video ni. Mungkin video-video konten yang datang korang akan nampak lah. Tunggu. Awal lagi. Okay, tadi kelebihan. So sekarang apa kekurangan yang ada dekat diri Lara? Yang Lara rasa lah. Kadang-kadang blur. Blur? Kurangan Lara blur. Blur Slow lah, slow. Kat sini memang ramai blur. Nampaknya dia lepas ni ada gambar. Ada ke lah banyak. Memang ada tu ke? macam teruk lagi. Oh dia. Ingat tak? Lara Ingat tak? cakap, Tengok, dia dia lagi pun blur. jujur. Okay, lepas video ni di-post kan, mungkin ada fans kita yang mungkin setuju Lara ada kat sini dan mungkin ada antara diorang yang tak setuju Lara ada kat sini. So apa pesanan Lara dekat diorang yang setuju dan yang dekat yang tak setuju? Pada yang setuju, I love you guys. And support Lara lah. Yang everything I do. Kalau yang tak setuju, it's okay lah. Sebab pendapat masing-masing kan. Tapi aku tak setuju. Tak apalah, dia je. Betul. Sebab memang macam tak sesuai dengan T7. Kenapa kau cakap macam tu? Serius betul. Tak sesuai. Sebab memang personality dia memang tak sama macam Sebi. kalau saya macam mana? Kalau Sebi macam tidak relax. Dia macam hyper sikit lah. Dia relax kan? Dia tak ada judgement pun. Tak ada. Dia Bagi aku memang tak sesuai. Ya, dia rasa macam mana? Dia rasa okey je. So Dafi seorang ni. Dia seorang Dia seorang je macam ni. Berapa orang yang lain? Aku tak setuju. Ya parah ni. Sebab Dafi tak setuju. Tak, macam mana ni? Okay, ni soalan last. Lara rasa kan Lara layak ke ganti tempat Sebi? Kalau dia kata diganti, Tak layak. Biar aku tak layak.
Tak ada, kenapa kau betul-betul tak suka Lara? Yelah sebab dia ni memang muka baru. Budak-budak mana kenal dia ni siapa. Lepas tu memang aku tak setuju dan Tapi dekat video tu Dafi, video yang apa Dafi cari GF tu, paling ramai orang nak Lara tau, bukan Mia. tapi aku tak kisah, dia ni memang tak sesuai dan aku tak setuju. Dia ni masuk dalam freestyle team. So, macam mana ni? So kalau dia masuk video lepas ni kau dah tak nak lah? Kalau dia memang tak. So kalau ada buat video aktiviti apa yang satu grup pun tak nak satu grup dengan dia? Kalau boleh memang tak nak jauhkan diri. Kalau boleh tu memang langsung tak nak masuk betul. Kenapa dia pilih? Ada pun tiba lah. Ya, Pelik lah. kenapa dah pilih? Tak tahu tiba-tiba. So apa jawapan Lara? Rasa layak ke? Memang tak layak pun. Tak payah cakap apa-apa dah. Abang tanya lah. Memang tak layak. Tak payah buat apa, tak payah buat konten ni pun tak apa. So kenapa jadi pembenci betul ni? Tiba lah. Tak boleh gantikan Selby lah. Memang tak boleh lah. Bagilah peluang, macam mana kau nak tahu kau tak bagi dia peluang? Tak ada, memang macam ni orangnya. Memang takkan ada peluang untuk orang macam ni. Macam mana? Sebab dia pun memang macam tak sama macam Selby. So memang tak sesuai lah. Sekejap hari tu Dafi, kan kau cakap okey je kalau ambil Lara. Kenapa tiba-tiba tak setuju pula bila dia dah sampai? Oh, kan orang boleh berubah. Berubah bila-bila masa. Yelah, maksudnya dia boleh berubah jugalah untuk ganti tempat Selby. Bagilah dia peluang. Tak boleh lah. Lepas tu kau nak apa? Kau nak Selby tu datang balik? Selby tu takkan datang balik. Dia tu dah ada kerja kat luar sana. Kau nak dia datang balik? Bagilah peluang dekat Lara ni. Kau tak bagi dia peluang lagi. Ya senang-senang ke nak masuk freestyle team ni? Habis tu kau nak dia buat apa? Kau nak dia buat uji bakat ke depan ni ke apa? Itu lah tak dia lah dia nak uji-uji ke apa depan ni ikut dia lah. Tak kisah. Dah memang tak setuju pun. Dia duduk exercise balik ke balik lah sana. Dah start kereta tu balik. Tahu lah, memang dah tak sebab memang dah tak suka dia ni, memang tak setuju, memang apa, memang semua benda tak lah. Dia ni memang tak layak lah masuk freestyle team, sorry cakap. Betul. Dia dah boleh balik lah, dah boleh berambut. Oi. Kau ni kawan dia dekat situ. Kau cakap kawan dia tak dekat situ je tapi. Cik dilarang. Balik-balik. Lara, sorry oi. Tak tahu Dafi ni kenapa hari ni. Kau ada apa-apa ke dengan Lara sebelum ni tak ada kan? Tak nak aku apa-apa ni. Okay Dafi, apa kata kau bagi tahu je perkara sebenar kat Lara? Dia perkara sebenarnya tak marah pun, dia setuju je. Tak marah, tak setuju tiba-tiba. Alamak. Oh, kena prank. Okay, sebenarnya macam ni. Untuk nak sambut kedatangan Lara dalam tim ni, kita orang sebenarnya ada beli hadiah untuk Lara. Hadiah? Setiap seorang ada beli hadiah untuk Lara. Okay. Ambil. Hadiah dulu sebab, Ya, sebab dia tak ada. Dia tak ada pun bagi hadiah. tadi ayah beli. 1, 2, 3 buka. Okay, buka. Ni hadiah daripada dia. Ya. Ya, dia belikan. Lipstick. So Lipstick. Yaya belikan Lara lipstick. Tapi dia tak ada dekat sini. Tapi dia. Okay, hadiah seterusnya siapa? Dafi. Dah. Dafi dulu. Okay, So, hadiah ni dia. hadiah daripada Dafi. Daripada aku adalah Blind Box. Blind Box. Comel. Blind Box. Selfie dulu dengan Ellie ada. Nak yang mana? Okay, kalau boleh nak yang ni. Tak pun yang ni. Tapi yang ni. Okay, semoga akan dapat. Okay. Tu lah. Memang Takkan dapat lah. Sebab tadi main ambil. Tadi main ambil kau tak. Tutup mata weh. Kalau tak je nampak kat dia. Okay. Ambil. Ambil dulu. Ambil dulu. Okay. Ambil siapa tak? Dia dekat. Goncang dulu. Rasa-rasa. Ada kat dia. Rasa apa? A few moments later. Jawapannya tadi ni kan? Yeah, this one or this one. Dia dapat apa yang nak. Okay. Wow, boleh letak kat bag. Tapi wangi tu. Baik tu pada main ambil tadi. So tu adalah hadiah daripada Dafi. Next. Seterusnya Ada cerita dulu. Isha. Ada kita embarrassing. Kadisha. Weh, kita main beli je. Wow.
sabun. Shower soap. Shower soap. Shower soap. Dia nak cakap Lara busuk. Kita ada ni. Ada. Polish. Hand cream. Hand cream. Thank you Kalisha. Yay. Sabun dia bentuk aiskrim. Kalisha sebenarnya tak tahu kan nak beli apa. Tapi Okey, seterusnya hadiah daripada Mia. typo bottle. Baik ni. Simple tak boleh Thank kan? you Mia. Tak boleh. Ni hadiah daripada Kali tu. Ini daripada abang. Tapi yang ni malas sikit lah sebab tak ada bag. Cute. Oi, sini apa ni? Ini favourite Lara. Ya. Oi, naik yang mana? Naik Main mana? ke je? So, Lara dah ada yang ni. Ui, dah ada. Oh. Lara dah ada yang Cantik ni. lah yang Okay, so yang ni tak kisahlah. Semua Lara suka. Macam apa? Dia jangan warna putih kan? Dah sebenarnya dah dapat yang sama. Dapat yang lain. Itu yang dekat Depan kotak. Ya lah. Oh ni dekat kotak lah dapat. Ui. Kita ada hadiah terakhir daripada Sebi. Walaupun Sebi tak ada kat sini tapi tadi abang dah pesan kat dia untuk belikan hadiah. So ni adalah hadiah daripada Sebi. Necklace. Thank you Sabi. Aduh, rasa pelik lah saya tak ada kat sini. So boleh pakai terus lah sebenarnya. Boleh. Kita pakaikan lah. Okay. Alright guys, itu saja untuk video kali ini. Abang harap sangat korang dapat terima Lara sebagai talent baru kita untuk gantikan Sebi. Okay Lara, sebelum kita end video ni, Lara ada ucapan tak sikit? Okay, so kepada fans semua orang Team Faik, semoga korang boleh terima Lara dalam Team Faik. And hope you guys keep on support Lara juga. Alright guys, itu saja untuk video kali ini. Macam biasa, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Kita jumpa lagi next video. Bye.